Tengok dia duk bersangka-sangka. Allah ada tangan. Allah ada lah tepatnya atas langit. Dia bersuka gitu. Lagu mana kak? Rupa Allah. Akhirat esok kita boleh tengok lah. Allah ni tak dapat tengok lagi. Rupa Allah. Tu sengkau lah kau tu. Tu ada hak ni masuk boleh rejak ni, dia kata tengok pelik orang ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah ni, kata yakin tu gak Isra Mi'raj, buat majlis Isra Mi'raj. Bersungguhnya baca kitab Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itulah dalil yang sabit, yang qat'i, yang menunjukkan Allah bertempat di langit. Sebab Nabi naik langit. Ayat bodoh. Itu ni. Allahu akbar, payahlah. Tu payah nak cakap dengan orang bodoh ni, payah. Payah. Tu tengok. Lepas tu kalau Tok Mufti naik atas bukit nak tengok anak bulan, pas bulan duk bukit bodoh. Lagu tu jawab ke dia. Mudah-mudah. Tak payah bahas-bahas panjang. Tok Peti tu hak duk atas bukit, bukan bulan duk bukit. Tapi kalau bulan duk atas bukit pun tak apa, harus kerana bulan tu makhluk, boleh bertempat. Allah tu bukan makhluk. Nabi naik langit, bukan Allah duk langit. Lagu tu. Sebab tu nuzul turunnya Nabi daripada Sidratul Muntaha, daripada Arsyur Rahman Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Itu bukan dengan mana nuzul